Saya dari Premier. Saya balik rumah semata-mata nak bincang pasal teori terakhir saya untuk Papazola The Movie. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video teori alur cerita Papazola The Movie. Ya, betul. Korang tengok video ni, saya tengah dekat gala premier Papazola The Movie. Saya rakam video ni sebelum premier sebab kalau saya rakam selepas dah tak jadi teori lah kan, dah jadi spoiler review. Basically dalam video ni saya akan ceritakan korang pandangan saya apa yang akan berlaku dalam Papazola The Movie. Saya akan bahagikan kepada 3 bahagian. Tapi sebelum saya cerita pasal apa-apa, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Selain daripada tu, korang boleh follow saya punya social media, follow Instagram, TikTok saya sebagainya, dan korang boleh join grup Telegram berserta grup Facebook. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Special shout out kepada semua members channel Sifudin. Terima kasih sangat sebab support channel saya secara terus dengan jadi members channel Sifudin. Korang memang awesome, memang legendary. Saya nak cepat ni, saya nak kena pergi tengok Papazola The Movie, but sebelum tu jom kita cerita pasal apa yang mungkin akan berlaku dalam Papazola The Movie. Macam saya cakap tadi, saya akan bahagikan kepada 3 bahagian. Saya akan bahagikan mengikut act. Setiap filem dalam dunia ni dia akan ada act 1, act 2 dengan act 3. Act 1 tu biasanya dia memperkenalkan story, di-establish dia punya story. Act 2 tu akan cerita pasal konflik, dan act 3 akan ada climax dan juga resolution. Dekat act 1 filem ni, saya rasa kita akan diperkenalkan dengan Papazola punya situasi. Ramai yang tonton akan tahu Papazola ni dulu dia Captain Tapak dan sebagainya, but Monster akan perkenalkan sekali lagi situasi dia, tunjuk kerja Papazola dan apa yang dia buat setiap hari. Mereka akan cuba establish keluarga Papazola, akan tunjuk kehidupan harian mereka sebelum satu hari nanti Papazola akan ditimpa malang lah. Mungkin juga dalam act 1 ni kita akan tengok sedikit sejarah Papazola masa dia muda-muda. Dalam act ni juga saya rasa Bobo Boy akan muncul, maybe just untuk pengenalan, untuk bagi tahu Bobo Boy ada dalam filem ni, but dia takkan main peranan besar lah. Dan saya rasa dalam act ni juga kita akan ditunjukkan kepada karakter-karakter baru macam Yombi dan juga Kacak. Act pertama ni akan tamat bila Pipi diculik. Masa Pipi, lepas Pipi kena culik tu, habislah act pertama. Dalam act kedua kita akan nampak Papazola dah sedar tentang konflik yang dia kena hadapi. Lepas tu mungkin dia akan diberi bantuan ataupun dia akan minta bantuan daripada Yombi, dan kemudian Papazola, Mama Zilla dan Yombi akan cuba selesaikan masalah, akan cuba dapatkan balik Pipi. Saya rasa dekat act kedua ni lah kita akan tengok Papazola pergi ke dalam dunia game bersama dengan Yombi. Teori saya, Papazola pergi ke dunia game ni untuk mendapatkan semula Cimobot. Cimobot terperangkap dalam dunia game. Tapi itulah, dunia game tu mungkin Cimobot yang cipta kan. So macam mana tu? Pada saya, diorang dah ada teknologi yang boleh bagi Papazola masuk ke dalam dunia game. Teknologi yang sama yang digunakan oleh Adudu daripada Bobo Boy musim 1 dulu. Mungkin dunia tu dicipta oleh Cimobot, tapi diorang boleh akses menggunakan teknologi yang dicipta oleh Yombi. Saya rasa Yombi punya teknologi tu ada dengan Papa lah, dengan PAPA. So Papazola, Yombi akan masuk ke dunia game bersama dengan operatif Papa yang pakai face mask penuh macam Kamen Rider tu. Saya rasa Papazola akan terima satu demand. Okay, Pipi diculik. Kenapa Pipi diculik? Kita akan tahu. Dan Papazola ni pergi buat benda semua ni untuk selamatkan Pipi, untuk dapatkan Cimobot, untuk selamatkan Pipi. Dan act kedua akan tamat apabila Papazola dah dapat Cimobot, tapi Papazola kena backstab dengan Yombi. Itu teori saya. Papazola akan berdepan dengan konflik yang lebih besar pada penghujung act yang kedua bila dia tahu dia tak boleh dapatkan Pipi sebab Cimobot sekarang bukan pada tangan orang yang culik Pipi, dan kemudian dia dapat tahu yang kawan dia sepatutnya Yombi tu telah betray dia. Itulah dia penghabisan act kedua. Papazola akan hilang harapan, tapi dia akan terus melawan. Itu lirik lagu kata. Dan macam mana dia lawan? Dia akan terima basically kata-kata semangat daripada Mama Zilla, dan juga dia akan terima bantuan daripada kawan dia lagi seorang, iaitu Kacak. Mungkin dalam movie ni kita akan rasa macam Kacak ni yang jahat, Kacak yang culik Pipi, but turns out Kacak cuma datang nak membantu, dan kemudian Kacak yang akan bantu Papazola untuk gunakan resources Papa dan kemudian pergi dapatkan Pipi dekat dalam dunia simulasi yang dicipta Cimobot dekat Kuala Lumpur. By the way, yang dekat trailer korang nampak ada dom besar warna pink yang Papazola masuk lawan tu, itu adalah bandar Kuala Lumpur. Seluruh bandar Kuala Lumpur dah jadi dunia game. Terima kasih kepada Cimobot, terima kasih kepada alien-alien jahat tu. Alien-alien jahat tu saya tak cakap langsung pasal diorang, tapi saya rasa memang diorang lah
yang punca kenapa benda ni berlaku, mungkin diorang bekerjasama dengan Yombi. Tu teori saya. Ada satu company dalam game ni yang nama dia Core. Core tu yang buat virtual reality headset yang boy dengan Gopal pakai tu. Dan Core tu memang sebenarnya mungkin milik alien tu, tapi of course yang jalankan company tu dekat bumi adalah Yombi. Takkanlah alien boleh buka company suka-suka dekat bumi kan? So dia kena ada satu human figurehead, dan human figurehead tu adalah Yombi. Itu teori saya lah. Saya tahu teori saya semakin mengarut, but apapun, act ketiga kita akan tengok Papa Zola, Kacak dan juga Mama Zila pergi untuk selamatkan Pipi dan juga Kolompo untuk dapatkan balik Cimobot. Dan bila Papa Zola masuk ke dalam kubah Cimobot tu, Papa Zola akan terpaksa lawan dengan banyak monster. Tapi monster tu sebenarnya bukannya sesiapa. Monster tu adalah manusia, pemain-pemain game dunia VR tu. Dan kemudian Papa Zola akan berjumpa dengan monster yang paling besar, iaitu monster Boboiboy dan juga Gopal yang telah disedut macam kita tengok dalam trailer. Papa Zola kena lawan dengan diorang, of course dengan bantuan Mama Zila. Dan kemudian mereka berjaya mencari Pipi dekat Kolompo tu, dan kemudian Pipi pun akan berubah menjadi dinosaur juga. Mungkin Pipi dengan Mama Zila yang kalahkan Boboiboy dengan Gopal. Kemudian Papa dia pergi lawan ke alien jahat dekat dalam spaceship alien jahat tu lah, ataupun mungkin alien jahat tu turun ke bumi. Dan kemudian of course hero akan menang dan dorang semua akan kalah lah. Villain-villain tu akan kalah. Yombi mungkin akan ditangkap, ataupun Yombi mungkin akan terkorban. Saya pun tak pasti, but saya rasa itulah dia jalan cerita utama untuk Papa Zola The Movie. Saya rasa kita akan dapat macam sedikit side story berkenaan dengan Kacak, mungkin berkenaan dengan tim Papa yang asal. Kita akan tengok Papa Zola muda tu yang kita tengok dalam trailer tu, itu semua sebagai flashback semasa Papa mendapatkan semula memori dia. So tadi saya cakap dengan korang yang Papa Zola masuk ke dunia game untuk cari Cimobot. Tapi pada masa yang sama mungkin benda tu akan trigger memori lama dia, dan dia akan dapat semula memori lama dia. Saya tak boleh confirm benda ni lah, tapi kita tengok kan Papa Zola tak tahu apa itu Papa. Dia tak tahu apa itu PAPA. Yombi perkenalkan balik kepada dia dalam trailer kan. So saya ada perasaan yang Papa Zola hilang ingatan, dan slowly dalam filem ni kita akan dapat tengok Papa Zola punya ingatan kembali semula. Dan ingatan dia tu, itulah dia punya zaman-zaman dia muda dulu. So dalam Act 1 dan mungkin Act 2 kita akan tengok flashback Papa Zola ni. Dan mungkin dekat Act 3 kita akan tengok kenapa, macam mana Papa Zola boleh termasuk dalam dunia game, dan dia mungkin akan ambil memori yang dia belajar tu, memori dia tu dia akan belajar dari kesilapan lama dia, dan dia akan bangkit untuk pastikan benda yang sama tak berulang dekat masa sekarang. So penghabisannya Papa Zola akan kembali semula ke rumah dia yang baru pindah tu, dan kemudian dia akan lebih bersyukur, lebih happy dengan memori yang dia cipta baru bersama dengan Pipi dan Mama Zila. Dan saya rasa kita akan dapat Kacak sebagai new character dalam PSU, dan Kacak mungkin akan muncul di mana-mana sahaja. Kalau dia tak muncul dekat Papa Zola punya series lepas ni, maybe dia akan muncul dekat Mekamato ke apa. Cakap pasal Mekamato, mungkin kita akan dapat cameo Mas Mana. Mungkin Mas Mana Abba, by the way. Tapi tu semua cuma teori, tengok macam mana nanti. Esok malam, okay, saya rakam ni hari Khamis. Esok malam hari Jumaat, insyaAllah saya dapat tengok. Nanti kita akan bincang spoiler mungkin dalam bulan Januari. Maka dengan itu, tamatlah saya punya teori alur cerita yang saya bagikan mengikut 3 bahagian. Saya nak tanya pandangan korang tentang teori ni. Satu benda yang korang kena tahu, saya tak tulis video ni. Okay? Saya tengok trailer balik, ulang balik, dan saya dapat idea daripada situ. Itulah cara saya tulis video ni. So, kalau saya salah cakap, teori saya terlalu mengarut, jangan salahkan sesiapa. Salahkan Sifu dia yang malas menulis video. Saya ingat lagi masa Mekamato dulu, saya tulis 2-3 muka surat tau alur cerita tu, dan 40% yang awal tu betul. Yang ni saya tak tulis terus, saya memang bedal je. So ya, bagi pandangan korang dekat bawah, apa pandangan korang. Mungkin saya banyak salah, mungkin ada benda saya tertinggal, komen, okay? Apa-apa pun itu sahaja daripada saya. Ribuan terima kasih sebab korang tengok video ni. Macam saya cakap tadi, masa video ni korang tengok video ni, saya dekat Gala Premier. Nanti apa-apa saya akan update korang. Tunggu je lah video vlog saya, kemudian video review saya untuk Papa Zola The Movie. Siapa yang belum subscribe, silakan subscribe. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Ya man, good luck untuk SPM kepada yang masih SPM. Kita jumpa di video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.